Feature wall mewujudkan depth dan perspektif secara horizontal. Yang bilik tadi warna hijau, yang bilik ini pula warna biru gelap. Okey, boleh saya tahu tak kombinasi ataupun perbezaan kelainan warna yang ada dekat setiap bilik? Kenapa? Untuk bilik ini saya nak buat lain sikit juga. Ini lebih pada ke luxury. Jadi saya ada guna unsur-unsur gold, then contrast with the dark blue wall, social wall, then it will bring out like very very nice contrast. Okey, boleh tak saya tahu berapa jenis bilik tidur yang ada dekat Pos Ipoh ni? Saya ada 3 bilik. 3 bilik? Tiap-tiap bilik boleh tidur 2 orang. Jadi kalau macam ada 3 bilik, lebih kurang dalam 6 orang, 8 orang pun boleh juga kan? Boleh 8. Okey. Boleh saya tahu harga untuk menginap satu malam dekat Pos Ipoh? For weekdays ialah 200, for weekend ialah 300. Mesti ramai orang nak berburu juga kan? Kalau macam cuti sekolah ataupun mungkin ada hari-hari perayaan, adakah harga tu berlainan? Ada 300 juga. 300 juga? Ataupun 200 jugalah? Ya. Okey. Dalam reka bentuk dalaman Pos Ipoh ini memberikan reflection bagi kediaman. Kombinasi moden dan retro menjadikannya sebuah kediaman yang cukup unik. Manakala garapan citarasa klasik retro pada homestay Semimpi at Cempaka 109 dengan penggunaan perabot dan aksesori lama mengambil nostalgia untuk penginap. Tapi apapun, kedua-duanya mempunyai kelebihan tersendiri. Cuba semua DIY yang ditunjukkan oleh band dalam minggu-minggu sebelum ini. Tapi bisa nak tahu apa yang kita nak buat minggu ni? Kali ni kita buat tray ataupun dulang menggunakan chopping board. Boleh kita tahu tak barang-barang yang lain? Okey, barang-barang kita kan masking tape, drill, screw, of course chopping board, dan kita pakai ada handle ataupun pemegang dan juga spray warna. Okey, berapa lama masa kita nak ambil buat untuk buat dulang ataupun tray ni? Lebih kurang 15 minit, kurang daripada 30 minit. Sekejap je dah nak buat. Sekejap je. Boleh kita teruskan? Okey, pertama kita ambil dulu chopping board kita yang nak pakai tu, probably kayu lah. Kita bersihkan, buangkan semua bau-bau yang tak nak apa, orang kata yang tidak dingin itu. Dan kita mulakan dengan kita punya pattern. Okey, kalau macam ni, kali ni Ben pakai masking tape untuk kita buat pattern lagi senang. Buat pattern ikut sendiri punya cita rasa. So yang ini kita nak buat pattern apa? Geometri? Saya nak buat stripe. So yang makan masa tu adalah untuk membuatkan kita punya pattern ni sebenarnya. Tapi kalau macam lagi minimal ataupun lagi simple, sekejap je lah kita buat. Okey, kalau macam tak nak guna masking tape macam Ben cakap tadi, stencil kan. Mana nak dapat stencil tu tak? Okey, biasanya kalau stencil ni kita buat menggunakan kertas transparent biasa anak-anak buat portfolio dulu tu. Cover depan tu kan. Ambil tu, lepas tu kita ambil macam pattern apa-apa, rama-rama ke, kuda laut ke, bintang ke, kita jadikan belakang dia punya sebagai dia punya kata rujukan, kita potong ikut dia punya tu. So dapat stencil, kita letak, kita gunakan span, kita chop macam tu. Dan terakhir untuk atas. Apa di antara ciri-ciri hebat pada satu dulang tray yang bagus? Wow, soalan itu. Ciri-ciri hebat adalah economical, praktikal Lagi? dan juga dia aesthetic value. Jadi kalau macam kita boleh beli dapatkan sebarang dulang yang ada kat luar tu, tapi ni kita buat sendiri. Maksudnya design tu takkan ada di mana-mana. Okey, so kita dah habis dah kita punya pattern. Belum hasil lagi. So sekarang Fizzat kita nak buat apa? Kita kena spray lah kot. Betul. Betul ke? Okey, just sikit-sikit je satu. Okey. Kan? Kita akan buat few layers. Saya pilih warna dia macam tak terlalu kontra dengan warna kayu. Sebab kita nak dia blend dengan balik ni, dan kita nak samakan dengan kita punya pemegang bronze tu. Kalau kita pakai shellac boleh? Boleh.
sebarang kemasan pun boleh, tak ada masalah. Kalau macam ni kita bagi dia kering dulu. Okey, so saya rasa dah kering dan kita boleh buka. Kita buka dengan tepi dulu. So dia punya tips biasanya kalau kita nak mengelakkan kebocoran seperti ini, kita kena spray dengan jarak yang jauh. Tapi kita punya ni, kita posisikan. Okey, kita skru. Boleh tak tolong saya drill skru ni? Senang je. Okey, saya cuba ya. Bismillah, hati-hati. Tekan je. Tekan ni. Sekejap je Fiza buat. Hebat. Alright, sini pula. Alright, dah. Dah. Sudah. Okey, kita dah ada pemegang, kita dah ada tray dan pen tu sudah siap. Inilah tray kita. Wah, senang, mudah, pantas, cepat. Ya, betul. Pada anda semua yang mungkin tercari-cari dulang ataupun mungkin tray kita buat sendiri, anda boleh cuba tips yang telah pun disediakan oleh Beth. Ya, selamat mencuba.